pasir berdebu di padang tandus. Pedang terhunus, pahlawan berani. Bukan kuasa, mahu pun status. Iman di dada, kunci hakiki. Bayangkan, kalian berada di tengah medan perang. Musuh menggasak di hadapan. Panah berterbangan. Darah mengalir di tanah pasir. Dalam kekacauan ini, seorang lelaki berdiri gagah. Wajahnya bersih, matanya tajam, jiwanya penuh tawakal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadalah yang bermaksud, kamu tidak akan mendapat suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Dialah Abu Ubaidah Al-Jarrah, penakluk Parsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Hari ini, saya tidak akan bercerita tentang seorang raja, bukan juga seorang pahlawan biasa, tetapi seorang lelaki yang namanya terukir dalam sejarah Islam. Seorang yang bukan hanya menakluk tanah, tapi juga hati manusia dengan kebijaksanaan serta akhlaknya. Buku ini merupakan novel sejarah yang mengisahkan perjuangan Abu Ubaidah Al-Jarrah, seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan keberanian, kebijaksanaan serta sifat rendah diri. Abu Ubaidah dikenali sebagai antara 10 sahabat Rasulullah yang dijanjikan syurga dan pernah menjadi pembuka kota-kota penting dalam sejarah Islam, termasuklah Parsi dan Syam. Dalam buku ini, kita akan menyaksikan bagaimana beliau memainkan peranan penting dalam perang menentang kuasa besar Parsi yang pada waktu itu merupakan antara empayar paling kuat di dunia. Selain itu, penulis Abdul Latif Talib menggunakan gaya bahasa yang santai dan mudah difahami, menjadikan kisah ini menarik untuk semua peringkat pembaca, termasuk kita yang masih bergelar pelajar. Salah satu perkara yang membuatkan buku ini menarik ialah bagaimana Abu Ubaidah tidak hanya digambarkan sebagai seorang panglima perang yang gagah, tetapi juga seorang pemimpin yang berhati mulia. Antara bab yang paling menarik dalam buku ini ialah ketika Abu Ubaidah memimpin pasukan Islam dalam perang Yarmouk, di mana beliau berhadapan dengan tentera Rom yang jauh lebih besar bilangannya. Dengan strategi yang bijak dan keimanan yang tinggi, beliau berjaya mencipta kemenangan besar bagi umat Islam. Buku ini juga memperlihatkan sifat tawaduk dan keadilan Abu Ubaidah. Walaupun beliau mempunyai kedudukan tinggi dalam tentera Islam, beliau tidak pernah angkuh dan sentiasa mengutamakan kepentingan umat Islam. Buku ini bukan sekadar mengisahkan peperangan, tetapi juga penuh dengan nilai-nilai murni yang boleh kita jadikan teladan dalam kehidupan seharian. Antaranya, yang pertama, keberanian dan kecekalan. Abu Ubaidah menunjukkan bahawa dengan keyakinan dan keimanan yang kuat, seseorang mampu menghadapi cabaran sebesar mana sekalipun. Yang kedua, keadilan dalam kepimpinan. Sebagai pelajar, kita juga boleh belajar bahawa pemimpin yang baik bukan hanya bijak, tetapi juga adil dan berakhlak. Yang ketiga, kesederhanaan. Walaupun terkenal sebagai panglima yang hebat, Abu Ubaidah tetap hidup dalam kesederhanaan, menunjukkan bahawa kekayaan dan pangkat bukanlah ukuran kejayaan yang sebenar. Sebagai kesimpulan, Abu Ubaidah Penakluk Parsi ialah sebuah novel sejarah yang bukan sahaja menarik, tetapi juga penuh dengan pengajaran bermakna. Ia memberikan kita inspirasi untuk menjadi seorang yang berani, adil serta bertanggungjawab,
seperti mana Abu Ubaidah dalam perjuangannya menegakkan agama Islam. Jadi, kepada yang belum membaca buku ini, saya menggalakkan untuk mendapatkan dan membaca sendiri kisah hebat ini. Sekian sahaja daripada saya hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar dan semoga kita dapat mengambil manfaat daripada perkongsian ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.